Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani. Bangsa membaca, bangsa berilmu. Nurhani Nadira, nama diberi. Saya berusia 11 tahun dan merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Pusing Perak. Bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Radatus Salatin merupakan sebuah buku hasil nukilan Dr. Hasanuddin Yusof. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Alami Sendirian Berhad dan diterbitkan pada tahun 2024 cetakan ketiga. Buku ini mempunyai 380 halaman dan 33 bab. Bangsa membaca, bangsa berilmu. Saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang buku tersebut. Tajuknya diambil daripada istilah yang bermaksud Taman Para Sultan. Karya ini berfokuskan tentang kehidupan dan kepimpinan para sultan Islam di alam Melayu atau Nusantara. Ia menelusuri biografi serta jasa-jasa 33 orang sultan dari pelbagai kesultanan Melayu yang mempunyai peranan penting dalam sejarah Islam di rantau ini. Semasa saya membaca karya ini, saya merasa kagum kerana kitab ini adalah salah satu karya berjarah besar dari Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-17. Bahasa klasiknya terasa agung dan berwibawa. Isinya tidak hanya sejarah raja-raja, tetapi juga syarat dengan nilai Islam, nasihat moral dan pandangan tentang kekuasaan sebagai amanah dari Allah. Membacanya mampu menghadirkan suasana reflektif dan spiritual. Isinya tidak hanya saja raja, tetapi juga syarat dengan nilai Islam, nasihat moral dan pandangan tentang kekuasaan sebagai amanah dari Allah. Selain itu, setiap sultan digambarkan dengan latar belakang sejarah tersendiri, keunggulan kepimpinan, jasa terhadap rakyat serta semangat mereka dalam perkembangan dakwah Islam. Isu diplomasi, peperangan dan hubungan dengan kuasa Eropah serta kuasa lain turut disentuh. Contohnya, bagaimana Sultan Iskandar Muda menjalin hubungan dengan negara luar dan Sultan Kudarat mempertahankan umat Islam di Mindanao. Turut diselipkan gaya bersifat informatif dan naratif sejarah, menyampaikan fakta biografi disesen mengikut sultan-sultan satu persatu. Teksnya pula padat dengan maklumat serta dilengkapi gambar ilustrasi dan rujukan sejarah dan sesat untuk pembaca yang ingin memahami sejarah Melayu Islam dari sudut watak pemimpin dan kepimpinan mereka. Nilai dan pengajaran yang terdapat daripada buku ini ialah: pertama, pemimpin mesti adil terhadap rakyat kerana kekuasaan adalah amanah dan bukan untuk kesombongan. Kedua, pemerintah perlu memerintah berlandaskan syariat serta ilmu agama penting bagi pemimpin dan rakyat. Kelebihan buku ini ialah menampilkan kisah sejarah yang kurang didedahkan secara umum, khususnya di luar konteks sejarah empayar Islam di Timur Tengah. Selain itu, dapat memberi teladan kepimpinan Islam melalui contoh sultan-sultan yang soleh dan berwibawa. Seterusnya, membantu pembaca Melayu khususnya mengenali sejarah sendiri dan sesuatu yang penting untuk jati diri dan kefahaman sejarah yang lebih kukuh. Pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh murid-murid tahap 2 di sekolah rendah. Ilustrasi yang terdapat daripada buku sangat menarik. Kebanyakan muka surat mempunyai gambar dan warna yang menarik. Hasil tulisan tersebut mudah dibaca dan difahami. Akhir kata, kepada semua yang belum lagi membaca buku Radatus Salatin, saya galakkan anda semua dapat membacanya suatu hari nanti. Kerana pengalaman membacanya sangat menyeronokkan serta kita akan mendapat pengetahuan yang baharu. Sekian, terima kasih.